Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi kuih. Kuih ini berasalnya daripada Perak. Namanya kuih limah. Oh, orang Perak cakap kuih limah. Jom. Cik Ani tunjukkan cara-caranya nak buat sampan dia dulu. Jom. Ni dia sampan kuih limah kita dah pun siap. Dia dah basuh siap. Kita tuskan macam ni. Sekarang jom kita buat lapisan yang bawah sekali. Okey, di sini saya ada 1 cawan setengah tepung gandum. Ya, kita tak menggunakan tepung beras ya, ni tepung gandum untuk kita buat kuih limas. Ini gula sedikit sahaja dalam 2 sudu makan. Ini garam untuk menaikkan rasa lemak bahagian bawah ni. Masukkan sedikit sahaja. Ini setengah cawan air pandan. Kita masukkan santan. Santan ni sebanyak 4 cawan. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini santan cair ya. Selesai ni, kalau nak warna hijau lagi terang, bolehlah tambahkan pewarna ya. Sini saya tak ada campurkan warna hijau. Saya nak rasa pandan, warna pandan sahaja. Okey, kita tapiskan adunan kita ni. Yang bawah dah siap. Okey, kita buat bahagian atas pula. Ni setengah cawan tepung gandum, setengah sudu garam. Ni 3 cawan santan pekat. Dah siap. Yang ni pun kita tapis juga. Ini sampan yang telah kita buat tadi. Kita susunkan. Kalau ada kotak kecil, eloklah guna kotak kecil ya. Saya tak ada kotak kecil, ada kotak besar je. Jadi saiznya pun besar. Besar kedabak orang kata. Bahagian bawah ni kita letakkan gula. Yang ni samalah macam kuih tepung pelita. Okay, kita letakkan gula. Setengah sudu sahaja. Kuih ni kita nakkan dia terapung atas gula. Kalau tak terapung tu namanya kuih tepung talam. Okey, bila dah semua berisi gula ni, kita tuangkan adunan kita, jangan penuh. Macam tu. Sebab nanti kita nak letak bahagian atas. Okey, dah siap macam ni. Kita kukus selama 15 minit. Okey, setelah 15 minit, nampak dia dah beku. Kita masukkan adunan santan pula. Agak-agak 1 sendok ni je. 1 sendok kecil ni. Kita kukus selama 10 minit. Okey, setelah 10 minit, jom kita tengok. Tu dia. Dah pun masak. Bolehlah kita angkat. Okey, kuih limah kita dah siap masak. Dan dah sejuk. Jom kita makan. Tu dia. Ni keadaan kuih limas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni kita makan dulu.
Hmm.